Di sini kita mari pusingnya yang kedua dah. Iaitu cuba kita mai tengok apanya bahaya mudarat. Orang yang suka ambil ayat mutasyabihah tak dapat. Sama ada ayat tu dalam Quran ke, dalam hadis ke, atau kata ulama hak tu mek tak dapat. Lepas tu mek hak muhkamat turut belakang. Gaponyo bahaya. Saya nak ambil perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni yo jelas terhadap bahaya mudarat. Orang ambil akidah daripada ayat mutasyabihah tak dapat. Mendahulukan ayat mutasyabihah dapat, lepas tu muhkamat turut belakang lah. Imam Al-Qurtubi dia royak dalam kitab yang bernama, kitab dia Imam Qurtubi tu lah. Kitab dia yang bernama Al-Mufhimu lima ashkala min talkhisi kitabi sahihi Muslim. Imam Al-Qurtubi ni dia royak dalam kitab ni dah. Lepas tu kita tahu dah lah kata Imam Qurtubi ni ialah dia ada kitab tafsir. Sebab dia kata dia alim sungguh di segi ilmu tafsir. Imam Al-Qurtubi dia ada juga kitab syarah hadis. Sebab dia kata Imam Qurtubi ni alim sungguh hadis. Ingat Quran, ingat hadis. Faham pula ayat Al-Quran, cara tafsir Quran, faham pula hadis Nabi, lepas tu cara-cara tafsirkan hadis Nabi. Masya-Allah, turutlah kita Imam Qurtubi. Selamatlah kita. Akidah Imam Qurtubi lagu mana? Kita turutlah. Iaitu akidah bermadhab dengan madhab Asy'ari. Dari segi akidah. Dari segi fiqhnya Imam Al-Qurtubi turutnya madhab Maliki. Tahu dah? Imam Al-Qurtubi goyak bahaya orang yang berpegang dengan ayat mutasyabihah, mendahulukan ayat mutasyabihah dalam akidah, dalam ibadat dia tu. Imam Al-Qurtubi dia goyak kata, iaitu Imam Al-Qurtubi dia syarahkan hadis Nabi yang berbunyinya An Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. Imam Al-Qurtubi huraikan hadis ni, hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Ada satu ketika Siti Aisyah goyak kata Nabi Muhammad bacakan surah Al-Imran ayat yang ke-7 yang berbunyinya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Patu Nabi goyak lek belakang kata idza ra'aitum alladzina yattabi'una ma tashabaha min fahdharuhum. Hei Siti Aisyah, kalau munafik orang yang turut ayat-ayat mutasyabihah, akidah-akidah yang mutasyabihah, berpegang dengan hak mutasyabihah, semua itu tu fahdharuhum, mujauhlah daripada mereka-mereka tu. Tahu dah? Kerana mereka tu tak turut kali sebenar Al-Quran, hanya turut nafsu dia. Lepas tu ambil Quran disokongkan nafsu dia. Imam Al-Qurtubi dia hurai dia royak kata terhadap hadis hak Siti Aisyah royak sana. Imam Al-Qurtubi dia royak kata perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una ma tashabaha minhu, iaitu hak mereka suka turut ayat mutasyabihah itu tu, yattabi'unahu, ya turut sungguh ayat mutasyabihah. Mbih itulah wak kepala bagi akidah dia, wak kepala bagi ibadat dia. Wa yajma'unahu. Patu dia suka himpunnya ayat mutasyabihah mai tok dalam akidah dia. Wa yajma'unahu. Patu dia suka himpunnya ayat-ayat yang mutasyabihah itu wak akidah dia. Patu dia suka himpunnya untuk sebar kepada umat-umat Islam. Hak ayat mutasyabihah tu. Geno orang hak mereka tu suka pergi ayat mutasyabihah, hipun ayat mutasyabihah, sebar ayat mutasyabihah. Sebab apa? Imam Al-Qurtubi goyak kata satu, talaban litashkiki fil Quran. Puak-puak ni dia nak ayat Quran ada masalah. Ayat Quran ni jelas
Ayat Al-Quran jelas. Hidayah, hukum, semua jelas. Akan tetapi, fok yang pergi dengan ayat mutasyabihah tak dakpe, muhkamat turut belakang, turut ayat mutasyabihah ni, tujuan dia ialah talaban litashkik fil Quran. Tujuan dia ni, ia nak, ia tutup masalah. Nabi ada masalah dalam ayat Al-Quran. Ada masalah dalam faham Al-Quran. Allahu Akbar. Bahaya ni fok ni. Wa idlalan lil awami. Allah. Tujuan nak menyesatkan orang awam. Nak menyesatkan, nak punahkan umat Islam. Punah dalam akidah, punah umat Islam. Orang awam ni punah. Dalam pekoh, dalam ibadat, nak orang awam, nak umat Islam ni. Dolalah, sesak. Punah. Ingat dah. Puak hak suka pergi dengan ayat mutasyabihah ni. Kama fa'alathu az-zanadiqah wal qaramitah fil Quran. Supaya dengan fa' zanadiqah wal qaramitah. Fa' ni yang akal dia tak dapat, fikir dia tak dapat. Lepas tu nak moleknya fikir akal dia itu tu, dia sebut Quran juga. Dia sebut hadis juga. Atau yang Quran, hadis, hak muafakat dengan akal dia, hak mutasyabihah, hak mujassimah, musyabbihah itu tu tak dapat. Lepas tu duduk kecil mutasyabihah tu. Imam Qurtubi ayat tu tujuan dia nak ayat Quran dah hadis Nabi ada masalah. Berlaku perbalahan umat Islam. Idlalan lil awam. Ada masalah sesak. Akidah yang dipelsu umat Islam. Ibadat yang dipunuh hapa umat Islam. Sebab fok ni suka pergi dengan ayat mutasyabih. Sebab Nabi lari fahdharuhum. Aisyah, menjauhlah daripada fok hak ambil ayat mutasyabih tak dapat ni. Fok ni fok sesak ni. So, Imam Qurtubi royak. Yang kedua, Imam Qurtubi royak pula kata, bahaya orang yang ambil ayat mutasyabihah ni tak dapat. Hak muhkamat ni tak belakang atau tak padu pada ayat muhkamat ni. Tujuan dia au talaban li'tiqadi zawahid mutasyabihi kama fa'alathu al-mujassimah. Allahu akbar. Imam Qurtubi royak selalu dah. Hak ambil ayat mutasyabihah tak dapat dalam akidah, dalam ibadat ni. Li'tiqadi supaya dia nak pergi akidah dia tu dengan ayat mutasyabihah tu. Tipu ayat mutasyabihah tiap-tiap kali bermunazarah kecek tu ainallah itu fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Thumma istawa istawa ila sama thumma istawa alal arsy ar-rahmanu alal arsy istawa. Hak tu ulama ada selisih saja tu terhadap makna-makna tu. Tak ada ijma'. Ulama ni hurai lagu ni, ulama ni hurai lagu ni. Tapi dia ambil hak tu tak dapat. Wa akidah dia hak ni dah. Allah Taala ada tangi, dah ada bentuk tangi. Allah Taala ada atas pada langit, atas pada langit, atas pada arasy. Lepas tu satu wahbi hak lain ni iaitu Allah Taala duduk. Julus wa qu'ud alal arsy, alal kursi. Allah Taala duduk atas kursi. Yang ambil hadis pasal itu tu. Lepas tu ketika Allah Taala duduk atas kursi atau duduk atas arasy, Allah Subhanahu Wa Taala gadahnya kaki dia. Gadah kaki dia. Hak tu masalah saja tu. Imam Qurtubi yo iaitu fak ni yang ambil hak pasal itu tu buat akidah dia. Seperti puak al-mujassimah. Fak mujassimah. Lagu mana mujassimah? Supaya dengan Al-Wahabiyah lah ni dah. Nak faham mujassimah, tengoklah di akidah Al-Wahabiyah lah ni. Fak mujassimah itu tu alladzina jama'u ma waqa'a fil kitab was sunnah mimma yuhimu zahiruhu al-jismiyah. Fak mujassimah atau fak wahabi lah ni. Yo hipung ayat Quran, yo hipung hadis Nabi mimma yuhimu. Hak ada masuk Allah saja. Hak zahir tu serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk rupa. Jadi jisim, jadi tokoh, jadi ada anggota, jadi ada tempat. Ya begitu hak tu mulai dah, hak tu kena dah, ya duk sebah tu lah. Bahaya dah Imam Qurtubi ya, bahaya akidah fak mujassimah ni. Hatta i'taqadu anal bari ta'ala jismun mujassamun wa suratun musawwarah dzatu wajhin wa 'ainin wa yadin
wa jambin wa rijlin wa isbi'. Lepas tu dia pergi kata Allah Subhanahu Wa Taala ada jisim, tapi jisim tak serupa dengan makhluk. Ia ambil hak mutasyabihah dulu. Kata ada jisim, tapi jisim tak serupa makhluk. Dia ambil hak muhkamat turut belakang marilah nak molek akidah dia tu. Allah Taala ada rupa. Nah, tapi rupa Allah Taala itu tak serupa dengan makhluk. Allah Taala ada muka sungguh, bentuk muka sungguh, tapi muka tak serupa makhluk. Allah Taala ada mata, dua tay mata, tapi mata Allah Taala tak serupa dengan makhluk. Sebut ada dua, ada tiga, ada empat. Makhluk dah tu. Wayadin, Allah Taala ada tangan. Tangan. Lepas tu ada setengah wahbi dia kata Allah Taala ada tangan belah lek kanan saja. Sebab kiri ni tunjuk atas doa. Ada kanan saja, dua pula lek kanan. Banyak. Ada kaki, ada jari. Allahu Akbar. Imam Qurtubi royak tu, ta'ala Allahu an dzalika. Allah Taala tak ada kali supaya ngapa Wahabi fak mujassimah ada royak saat ni tu. Tak ada sikit buk kali. Fahadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lari, suruh wingat, suruh jauhkan an suluki tariqihim, daripada pegangi manhaj akidah ibadat fok mujassimah, fok Wahabi, fok suka ambil ayat mutasyabihah tak dapat muhkamat tak belaki. Jelas kita dah. Lepas tu Imam Qurtubi ni royak banyak lagi dah dalam kitab Al-Mufhimu lima ashkala min talkhisi kitabi sahihi Muslim. Banyak lagi dia royak dah. Fa amma man yattabi al-mutasyabih la ala tilkal wajhain. Orang yang ikut ayat mutasyabih tak lepas pada dua perkara saat ni. Yang pertama, dia nak ada masalah dalam ayat Quran. Nak ada masalah dalam akidah. Dalam hadis Nabi pun nak ada masalah. Lepas tu dia nak umat Islam ni sesat. Idlah dan lil ummah. Dia royak Imam Qurtubi royak idlah dan lil awam. Allah nak sesat, nak punah umat Islam. Nak punahnya orang awam. Tu tujuan dia. Imam Qurtubi kata tak lepas pada dua kos saat ni tu. Yang pertama, umat Islam punuh, ayat Quran punuh. Yang kedua ni tujuan dia nak pergi Allah Subhanahu Taala berjisim, beranggota serupa dengan makhluk. Lepas tu terhadap ayat mutasyabihah itu tu banyak ulama dalam jilid yang ke-ni safhah yang ke-997 dalam kitab Al-Mufhim hak Imam Al-Qurtubi saat ni royak. Saya nak buat kesimpulannya, Imam Qurtubi dia hurai lagi lek waktu panjang lagi tentang ayat mutasyabih. Dia royak kata hak ni ada khilaf ulama. Ada ulama hak ni khilaf ulama, sama ada ulama salah dengan ulama khalaf pun khilaf terhadap ayat mutasyabih. Kebanyakan ulama salaf beriman kata Allah Subhanahu Taala tak serupa dengan makhluk wala satu wajah satu jalan pun. Mari ayat mutasyabihah ia beriman terhadap ayat tu. Lepas tu apanya murak ayat itu tu surahlah pada Allah Taala tak apa. Dan juga ada satu golongan daripada salaf juga dan juga khalaf beriman kata Allah Subhanahu Taala tak serupa dengan makhluk, berpegang dengan ayat hak muhkamat tak dapat. Mari ayat mutasyabihah mari kita beriman. Tengok, kalau ada menyakitnya supaya Dr. Aman goyak, kalau ada menyakit kita takwilkan atau kita tafsir. Takwil tak apa, tafsir tak apa. Hak tafsirnya pada zahir hak Allah Subhanahu Taala serupa dengan makhluk tu kita usah pergi lagu tu dah. Nak takwil tak apa, nak tafsir pun tak apa. Dr. Aman goyak dah, jelas dah. Hak Dr. Aman goyak. Tu dah. Itu lebih kurang dah. Berarti kata Imam Al-Qurtubi buat kesimpulan kepada kita terhadap agama yang sebenar, agama Islam lah, agama Islam lah. Hak betul, hak molek nah. Hak moleknya ialah turut Quran turut hadis, iaitu ayat muhkamat tak dapat, mutasyabihah ni turut laki. Walaupun muhkamat ada 1 2 3 4 5, lepas tu mutasyabihah ada ratus kena supaya Dr. Aman royak ni kena kembali kepada muhkamat. Gitu tu. Lepas tu Imam Qurtubi royak tu tasawuf turutlah ayat mutasyabihah Allah Taala lari. Ayat mutasyabihah tak dapat dalam akidah dalam ibadat. Ayat Quran pun lari.
Hadis Nabi pun lari. Jelas dah pada kita. Akan tetapi bagi mereka yang sesat, mereka yang tak ada dapat hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala, turut dia ayat mutasyabih tak dapat. Marilah kita ramai-ramai ni ikutkan akidah orang yang fahamnya Al-Quran, akidah orang yang fahamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata kita turut Quran dah lah, turut hadis dah lah, iaitu akidah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Allah manfa'na bi'ulumih fid darain. Amin ya rabbal alamin.